Hi guys. Okay, Meru Hi. Dragon part 4. Ni part 4. Okay, ini master bedroom kita design dengan wooden. Okay. Ini wardrobe kita buat dengan kayu merbau. Kayu merbau. Okay. Jadi kita dalam semua kita main timber juga, kayu merbau juga. Apa kami? Lepas tu dalam itu pun ada drawer. Semua kita buat dengan kayu merbau. Okay. Lepas tu ini floor, timber floor pun kita buat dengan kayu merbau. Kita susun design 45 design. Okey, ini bed. Ini king bed. Kita buat dengan kayu merbau juga. Ini. Lepas tu, meja kecil pun kita buat dengan kayu merbau. Ini pun drawer semua kayu juga. Kita tak ada main plywood. Okey. Okey. Ini ada satu special. Okey. Kita buka ini pintu, pergi toilet. Okey. Inilah Winsmith design. Kita buat toilet. Ini kita punya design. Ini baru punya konsep. Ini boleh massage mandi. Lepas tu kita buat satu design untuk duduk, boleh taruh sabun ke kaki semua, senang sikit. Okey, saya tapai dulu lah. Okey, inilah Winsmith design. Ini toilet banyak besar. Okey, kita buat cermin pun dengan aluminium. Okey, jom kita pergi tengok balcony. Ini customer buat net. Dia nyamuk tidak masuk. Okey, ini pintu pun kita buat. Wins buat. Okey, ini pintu punya konsep, buka macam ni. Ini pun buat dengan kayu cengal. Jom. Ini kita punya balcony. Kita buat dengan kayu. Okey, atap clay. Ini konsep India. Okey. Kita pakai semua handle, semua brass. Kita bawa dari India. Kalau siapa-siapa nak boleh kontak sama saya boleh jual. Okey, ini semua brass. Okey. Okey. Ini dia punya konsep. Okey. Siapa-siapa nak buat design macam ni, boleh jadi cari sama saya, kita boleh bagi idea. Okey, ini mini dressing table Kita biasa design ni cermin. Kita boleh pakai sari, gown, boleh tengok satu badan. Ini kita punya konsep. Okey, ini untuk letak bedroom mahal Bedroom mahal-mahal boleh susun dekat sini. Okey? Okey, terima kasih. Jumpa lagi.